Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membentangkan tentang kritikan sastera iaitu PB2 bagi kursus BMMB 1104 iaitu kesusasteraan dan juga kebudayaan Melayu. Puisi sastera kanak-kanak merupakan medium yang penting dalam membentuk perkembangan bahasa, emosi dan juga sasiah murid sejak di peringkat awal persekolahan. Karya seperti pantun dan juga sajak memainkan peranan yang penting dalam hiburan, malah juga menjadi medium penyampaian nilai kesantunan bahasa dan juga budaya masyarakat. Dalam tugasan ini, kami telah menerapkan ciri-ciri kritikan sastera terhadap puisi tradisional kanak-kanak yang dipilih secara meneliti aspek kritikan sastera, asas kritikan sastera, nilai budaya, kesantunan bahasa dan juga elemen didik hibur dalam karya tersebut. Baiklah, saya selaku ahli pertama dalam kumpulan ini iaitu Nur Nabila Natasha binti Muhammad Nur dari kelas PM4 PPISMP 2530 ingin memulakan kritikan ini dengan kritikan sastera pantun terlebih dahulu. Pantun yang saya petik di sini adalah pantun nasihat rajin belajar dan sumbernya dari buku teks Bahasa Melayu tahun 2 KSSR Semakan KPM. Burung kenek-kenek terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon jati. Pesan nenek ingat selalu, rajin belajar setiap hari. Pergi ke pekan membeli buku, buku dibeli berwarna-warni. Ilmu dicari sejak dahulu supaya hidup lebih diberkati. Kita pergi kepada asas kritikan sastera. Yang pertama, dari segi struktur, sastera ini mengekalkan bentuk tradisional, pantun tradisional 4 baris serangkap yang menggunakan rima akhir ABAB yang secara konsisten. Struktur ini pada pendapat saya memudahkan pemahaman kanak-kanak untuk memahami pantun ini. Dari segi bahasa pula, penggunaan kosakata seperti burung, nenek dan juga buku amat bagus digunakan kerana perkataan kosakata ini dekat dengan kanak-kanak dan mudah berhubung dengan mereka. Dari segi fungsi pendidikan pula, pantun ini menyampaikan mesej kepentingan menuntut ilmu serta tidak langsung melalui nasihat keluarga. Namun begitu, unsur pembayang dalam pantun ini berkait secara simbolik dengan maksud sebenar, menyebabkan hubungan makna tidak begitu mendalam dengan murid-murid. Kritikan saranan yang boleh saya bagi di sini ialah pembayang bolehlah diperkukuhkan melalui imej yang lebih berkesan dan juga dekat dengan murid-murid dan juga dekat dengan tema pendidikan supaya mesej dapat disampaikan dengan lebih puitis dan juga berkesan kepada murid-murid. Seterusnya, pada pendapat saya, pantun ini berfungsi sebagai medium pendidikan awal yang berkesan kerana menggabungkan bentuk tradisional dan juga penyampaian mesej secara lembut dan sesuai dengan pemikiran kognitif kanak-kanak. Seterusnya, kita pergi kepada elemen kesantunan bahasa. Pada pendapat saya, elemen kesantunan bahasa dalam pantun ini digunakan dengan baik melalui penggunaan kata kosakata bahasa yang berunsurkan lembut dan juga kasih sayang secara nasihat. Yang pertama ialah, contoh yang pertama, pesan nenek ingat selalu. Ungkapan ini menunjukkan pendekatan nasihat dengan lembah lembut dan juga tidak melalui paksaan kepada murid dan juga berunsurkan kekeluargaan di sini dan penting dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Yang kedua adalah rajin belajar setiap hari. Ungkapan ini menunjukkan ajakan dalam bentuk galakan dan bukanlah dalam bentuk yang keras dan juga tegas. Namun penggunaan mesej masih secara terus terang ataupun langsung dalam pantun ini. Hal ini kerana kurang menggunakan bahasa kiasan yang boleh memperindahkan nilai kesantunan bahasa. Bagi saya, dalam pantun ini pengarang boleh menambahkan sedikit metafora ringan yang boleh meningkatkan nilai estetika dalam pantun ini tanpa mengurangkan kefahaman murid-murid. Jelaslah bahawa kesantunan bahasa dalam pantun ini mencerminkan nilai komunikasi masyarakat Melayu yang menitik beratkan tentang adab,
dan juga penghormatan terhadap orang tua sebagai penyampai nasihat. Selain itu, kita pergi kepada kritikan yang seterusnya, iaitu dari segi nilai budaya dalam pantun ini. Yang pertama, nilai menghormati orang tua. Pada pendapat saya, watak nenek dalam pantun ini melambangkan institusi keluarga yang dijadikan sebagai medium utama dalam medium ataupun nasihat dalam keluarga. Yang kedua adalah nilai yang mementingkan pendidikan. Pada pendapat saya, frasa iaitu rajin belajar setiap hari menunjukkan bahawa budaya masyarakat Melayu yang sentiasa mementingkan ilmu dan menjadikan ilmu sebagai perkara asas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menunjukkan nilai kesungguhan masyarakat dalam menuntut ilmu. Baris yang dipetik di sini adalah ilmu dicari sejak dahulu, yang menunjukkan bahawa seseorang itu hendaklah mencari ilmu ataupun menimba ilmu secara berterusan dalam kehidupan. Jadi, nilai budaya yang ditampilkan dalam pantun ini masih terhad dalam konteks keluarga sahaja dan belum memperlihatkan nilai budaya sosial yang lebih luas. Jadi, untuk menjadikan pantun ini dengan lebih menyerlah dan cantik, bagi pendapat saya, pantun ini bolehlah ditambah dengan peranan unsur-unsur masyarakat seperti peranan guru dan juga peranan rakan sebaya dalam pembentuk sasiah murid di sini. Jadi, pantun ini bukan memperlihatkan bahawa keluarga di sini memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sasiah kanak-kanak, selaras dengan nilai budaya masyarakat Melayu yang menerapkan pendidikan sejak kecil lagi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada nilai kritikan yang terakhir, iaitu elemen didik hibur dalam pantun ini. Elemen didik hibur dalam pantun ini dapat dilihat melalui gabungan unsur pendidikan dan juga hiburan yang sesuai dengan tahap pendidikan kanak-kanak sekolah rendah. Dari segi hiburan, penggunaan imej seperti burung, kenek-kenek, pohon jati dan juga buku berwarna-warni dapat mewujudkan gambaran visual yang menarik yang dapat merangsang imajinasi kanak-kanak di sini. Dari segi pendidikan, dari segi irama pantun ini, pada pendapat saya pantun ini mempunyai rima yang baik, seterusnya menjadikan pantun ini lebih mudah untuk dihafal, dilagukan dan juga dideklamasikan oleh kanak-kanak. Namun, pada pendapat saya di sini unsur imajinasi yang digunakan dalam pantun ini masih di tahap sederhana ataupun kurang kerana penggunaan imej alam yang tidak diperluaskan lagi secara kreatif. Seterusnya, gabungan unsur irama dan juga imajinasi serta mesej pendidikan dalam pantun ini sangat berkesan sebagai bahan didik hibur dalam pembelajaran bermakna di dalam kelas kanak-kanak, bilik darjah kanak-kanak. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentangan saya iaitu Nabila. Sekarang saya Nur Aisyah Idina akan melagukan sebuah syair yang bertajuk Berbuat Jasa daripada Harun bin Matpiah, sumber antologi Harga Sebuah Lukisan DBP. Saya akan melagukan syair mengikut irama dodoi. Buatlah jasa, wahai teruna, hidupmu biar memberi guna. Kamu yang mati, jasa tak fana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan khidmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Rabbani. Jasa yang kekal berfaedah murni, umur yang kedua bagi insani.
Baiklah, maksud ringkas yang disampaikan oleh syair ini ialah syair ini menasihati kita supaya sentiasa berbuat baik dan berjasa dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang pujian. Hal ini dikatakan demikian kerana kebaikan yang dilakukan akan memberi manfaat kepada orang lain dan membuatkan kita sentiasa dikenang walaupun sudah tiada. Kerana setiap kebaikan tetap diketahui oleh Tuhan. Baiklah, seterusnya saya akan menganalisis asas kritikan sastera yang terdapat dalam syair ini. Dalam dunia kritikan sastera, kita bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memberi penilaian yang membina. Berikut adalah ulasan syair berbuat jasa. Syair berbuat jasa ini merupakan sebuah karya yang sangat bernilai daripada sudut kandungan terhadap nilai murni dan budi pekerti. Yang pertama ialah penggunaan rima akhir yang seragam, iaitu A memberikan irama yang sangat merdu dan tenang. Sangat sesuai dengan jiwa kanak-kanak yang sedang belajar mengenal nilai murni. Kelebihan utama syair ini terletak pada kesederhanaan temanya yang berjaya mengangkat nilai altruisme, iaitu mementingkan orang lain, sekaligus menjadi medium didik hibur yang berkesan untuk membentuk peribadi yang mulia sejak kecil. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit teguran yang perlu diberi perhatian berkaitan dengan pemilihan kosakata dalam beberapa rangkap. Iaitu terdapat beberapa istilah klasik yang mungkin terasa agak berat atau asing bagi kosakata harian kanak-kanak zaman moden ini. Jika bahasa yang digunakan terlalu tinggi atau berbunga-bunga, dikhawatiri mesej utama tentang berbuat jasa itu tidak dapat ditangkap dengan tepat oleh pembaca sasaran, iaitu kanak-kanak, yang akhirnya menyebabkan mereka hanya membaca tanpa memahami intipati pengajarannya. Seterusnya ialah analisis tema dan mesej. Dari segi kritikan sanjungan, dari segi tema syair ini sangat berjaya mengangkat nilai altruisme, iaitu nilai mementingkan orang lain. Kritikannya ialah syair ini dipuji kerana berjaya menyampaikan mesej bahawa jasa bukanlah sekadar harta, tetapi juga tenaga dan budi bahasa. Penulis ini bijak menggunakan emosi untuk menyentuh hati kanak-kanak supaya mereka berasa bangga menjadi orang yang berguna. Kekuatan dalam syair ini ialah mesejnya sangat jelas dan tidaklah berbelit-belit, menjadikannya sebuah teks yang didaktik, pendidikan yang sangat efektif. Kesimpulannya, jelaslah bahawa syair berbuat jasa karya Ali Haji ini memaparkan kritikan sastera melalui teguran, saranan dan penilaian yang menekankan kepentingan berbuat jasa, sekaligus mengangkat nilai akhlak, budi dan manfaat sebagai ukuran kemuliaan hidup manusia. Baiklah, kita beralih pula kepada elemen kesantunan bahasa yang terdapat dalam syair bertajuk Berbuat Jasa ini. Yang pertama ialah penggunaan bahasa berlapik. Teguran dan nasihat disampaikan secara tidak langsung, di mana penyair tidak menggunakan kata-kata kasar, sebaliknya memilih ungkapan kiasan dan berhemah. Contoh yang terdapat dalam syair ini ialah jika hidup tidak berjasa, di mana penyair ini tidak menyebut perkataan hidup kamu sia-sia. Sebaliknya, penyair menggunakan bentuk bersyarat yang lebih santun dan berfikir. Yang kedua, pemilihan perkataan yang sopan. Perkataan yang digunakan bersifat santun, sesuai dengan adab Melayu klasik, dan tiada unsur penghinaan atau celaan terhadap golongan yang ditegur. Contohnya ialah supaya hidup beroleh guna. Penyair menggunakan kata beroleh guna yang melambangkan kesopanan berbanding menyebut tidak berguna. Yang ketiga ialah unsur didaktik yang beradab, iaitu unsur pendidikan. Pengajaran telah diselitkan secara halus dalam rangkap syair ini. Nilai moral dan agama disampaikan tanpa memaksa pembaca. Contohnya, jasa baik dikenang orang, iaitu memberi pengajaran melalui kesan perbuatan, bukan melalui larangan yang keras. Dan akhir sekali ialah irama dan gaya bahasa yang puitis. Bentuk syair yang mempunyai rima akhir sekata
dan rentak yang teratur menjadikan penyampaian kritikan lebih indah dan lembut untuk didengar, di mana keindahan bunyi bahasa membantu melembutkan maksud teguran. Contohnya, rima akhir yang sama pada setiap baris rangkap menjadikan nasihat kedengaran lebih harmoni dan tidak kasar. Baiklah, saya akan membentangkan nilai budaya yang terdapat dalam syair karya Raja Ali Haji ini. Nilai budaya yang pertama ialah nilai berbuat jasa kepada masyarakat. Dalam budaya Melayu, amalan membantu dan memberi manfaat kepada orang lain amat dititik beratkan. Individu yang berjasa bukan sahaja dipandang tinggi, malah dihormati dan dikenal oleh masyarakat. Oleh itu, syair ini jelas menggambarkan bahawa kehidupan seseorang akan lebih bermakna apabila diisi dengan sumbangan yang memberi kebaikan kepada orang sekeliling. Seterusnya, ialah nilai budi dan akhlak mulia. Syair ini menonjolkan kepentingan berbudi bahasa, berakhlak baik dan berperilaku sopan. Dalam budaya Melayu, budi melambangkan kepribadian seseorang. Orang yang berbudi akan disenangi, dihormati dan disayangi oleh masyarakat. Nilai yang ketiga ialah nilai kesantunan dalam menasihati, di mana cara penyair menyampaikan teguran ini dilakukan secara lembut dan beradab, tanpa menghina atau mengguris perasaan. Hal ini menunjukkan budaya komunikasi masyarakat Melayu yang mengutamakan kesopanan ketika memberi nasihat. Dan akhir sekali ialah nilai keagamaan. Perbuatan berjasa dalam syair ini dikaitkan dengan pahala dan amal jariah. Ini membuktikan bahawa nilai budaya Melayu sangatlah berkait rapat dengan ajaran agama sebagai panduan hidup. Kesimpulannya, syair ini bukan sahaja menyampaikan nasihat, tetapi turut memperlihatkan nilai budaya Melayu yang kaya dengan budi, jasa, santun dan pegangan agama. Baiklah, elemen didik hibur yang terdapat dalam syair ini ialah yang pertama, pengajaran moral iaitu didik. Di mana syair ini memberi nasihat dan teguran tentang kepentingan berbuat jasa, menabur kebaikan dan mengisi kehidupan dengan amal yang bermanfaat. Nilai moral yang disampaikan mendorong pembaca untuk merenung kehidupan sendiri dan membentuk sikap yang positif. Contoh yang terdapatnya ialah jasa baik dikenang orang, memberi pengajaran bahawa setiap amal kebajikan akan dihargai dan dikenangi. Yang kedua ialah cerita dan simbolik iaitu elemen hibur. Penggunaan watak yang simbolik seperti manusia berjasa dan manusia yang lalai memberi unsur naratif dan menarik. Simbolisme ini menjadikan pengajaran lebih mudah difahami kerana pembaca boleh membayangkan perbezaan antara dua watak tersebut. Yang ketiga, elemen hibur ini menambah daya tarikan syair dan mengelakkan nasihat yang terlalu membosankan atau menggurui. Dan akhir sekali ialah irama. Maafkan saya. Elemen hibur yang seterusnya ialah irama dan gaya bahasa yang puitis. Bentuk syair yang berirama dengan rima akhir yang sekata akan menjadikan bacaan atau dengaran syair ini lebih menyeronokkan, di mana rentak puitis melembutkan teguran dan nasihat sekaligus menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Contohnya, penggunaan kata-kata seperti hidup, jasa dan guna dalam baris yang berirama menjadikan mesej lebih harmonis dan mudah diingati. Baiklah, seterusnya, saya Siti Balkis Nazira selaku pembentang ketiga hari ini akan membincangkan tajuk puisi yang cukup popular iaitu seloka. Hari ini saya akan mengupas isi tentang seloka Pak Pandi. Seloka ini diambil daripada sumber cerita jenaka terbitan Methodist Publishing House. Ia bukan sekadar puisi tetapi merupakan sebuah kritikan sosial yang amat tajam. Secara ringkasnya, teks ini menceritakan tentang kegagalan dalam hidup Pak Pandey. Walaupun kita membacanya sebagai sebuah karya yang sangat lucu, tetapi sebenarnya ia adalah sebuah tragedi. Ia menggambarkan bagaimana seseorang boleh kehilangan segala-galanya, termasuklah harta, maruah malah keluarga, hanya kerana tidak menggunakan akal dengan bijaksana dan bersikap terlalu lurus atau cuek. Seperti yang anda semua lihat, berikut merupakan teks bagi seloka Pak Pandey.
Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengupas watak simbolik Pak Pandey, iaitu beliau bukan sekadar nama tetapi simbol kepada sifat lurus bendul dan sikap terburu-buru yang perlu kita hindari. Pesanannya cukup jelas, iaitu janganlah kita terlalu mudah terpedaya dengan keadaan sekeliling sehingga mengabaikan tanggungjawab sendiri. Baiklah, mari kita sama-sama membedah asas-asas kritikan sastera dalam seloka ini. Secara ringkasnya, kritikan sastera ini merupakan satu proses di mana kita melihat cara atau teknik yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan mesej melalui seloka tersebut. Poin pertama yang saya ingin tekankan ialah dari sudut teguran. Walaupun mesej dalam seloka Pak Pandey ini jelas bertujuan untuk memberikan pengajaran, terdapat satu cabaran kecil dari segi bahasa. Bagi pembaca moden, terdapat frasa lama, contohnya gelagat si rambutan jantan yang mungkin agak sukar difahami tanpa penjelasan tambahan. Selain itu, jika kita lihat dari sudut struktur, penceritaannya agak berulang. Fokusnya hanya tertumpu kepada kebodohan watak Pak Pandey semata-mata tanpa variasi situasi yang lebih jelas. Ini mungkin membuatkan pembaca merasa sedikit kurang variasi dari segi pengisian idea. Seterusnya, kita lihat pula pada aspek gaya bahasa satira. Kekuatan seloka ini sebenarnya terletak pada sindirannya yang cukup tajam, namun masih dibalut dalam bentuk puisi yang indah. Sebagai contoh, baris harta habis badan tergadai, frasa ini bukan sekadar kata-kata kosong, tetapi ia menunjukkan kesan buruk yang sangat mendalam apabila seseorang itu bertindak tanpa menggunakan akal dengan betul. Pengarang berjaya menggunakan unsur satira ini untuk mencubit hati pembaca agar sentiasa berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Baiklah, melalui kritikan sastera ini, kita dapat melihat bahawa seloka bukan sahaja fungsi sebagai hiburan, malah sebagai cermin masyarakat. Walaupun terdapat kekangan dari segi bahasa klasik dan struktur yang berulang, namun, nilai akal budi yang ingin disampaikan melalui gaya bahasa satira ini tetap sampai dan relevan sehingga ke hari ini. Seterusnya, kita beralih kepada aspek yang sangat halus dalam karya ini, iaitu elemen kesantunan berbahasa. Walaupun secara zahirnya seloka ini ditulis untuk mengkritik kelemahan atau kebodohan watak Pak Pandey, namun apa yang menariknya, penulis asal tetap memelihara adab dan tata susila orang Melayu dalam menyampaikan teguran tersebut. Di sini kita dapat lihat penggunaan teguran berlapik. Pada pandangan saya, inilah keistimewaan sastera klasik Melayu kita. Penulis tidak menggunakan kata-kata nista atau memaki hamun watak secara terus. Sebaliknya, kritikan itu dibalut kemas dalam bentuk peribahasa dan kiasan. Saya melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk pedas dalam manis, di mana mesej yang ingin disampaikan itu tetap sampai, tetapi maruah orang yang ditegur itu masih dipelihara. Sebagai contoh, mari kita lihat frasa kilat memancar, hujan tak lalu. Secara tersiratnya, frasa ini adalah satu cara yang sangat sopan untuk menegur individu yang hanya pandai berkata-kata atau menabur janji, tetapi tidak ada hasilnya. Atau dalam bahasa mudahnya, hanya bercakap kosong. Apa yang saya faham di sini, penulis ingin mengajar kita bahawa ketegasan dalam menegur tidak semestinya perlu kasar, tetapi perlu bijak. Baiklah, saya berpendapat bahawa elemen kesantunan dalam seloka Pak Pandey ini membuktikan betapa tingginya akal budi masyarakat Melayu dahulu kala. Mereka sangat menjaga keharmonian dalam berkomunikasi walaupun dalam keadaan sedang memberi kritikan yang pedas. Baiklah, mari kita lihat pula nilai budaya yang terdapat dalam seloka ini. Seterusnya, kita telusuri pula aspek nilai budaya yang terkandung dalam seloka Pak Pandey. Nilai-nilai ini sebenarnya mencerminkan cara hidup dan jati diri masyarakat kita. Terdapat 3 nilai utama yang ingin saya ketengahkan di sini, iaitu tanggungjawab keluarga, jati diri dan kebijaksanaan. Pertama, nilai tanggungjawab keluarga. Melalui sindiran anak dipijak, dagang dijinjing, kita diingatkan supaya sentiasa mendahulukan kebajikan keluarga sendiri. Pada pandangan saya, ini adalah teguran sosial yang sangat mendalam. Penulis ingin kita sedar bahawa dalam kegairahan kita membantu orang luar, janganlah sampai mengabaikan darah daging sendiri yang lebih memerlukan perhatian. Kedua ialah tentang jati diri yang disimbolkan melalui rambutan jantan. Nilai ini mengajar kita supaya menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, iaitu manusia yang berbuah, bukanlah sekadar nampak hebat atau berbunga di luar sahaja tetapi tidak mendatangkan hasil. Saya melihat poin ini sebagai satu seruan agar kita menjadi individu yang berkualiti dan mempunyai prinsip yang teguh.
Akhir sekali ialah nilai kebijaksanaan. Kita diberi amaran supaya tidak menjadi seperti Pak Pandey yang mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Apa yang saya fahami, nilai ini menuntut kita agar sentiasa berfikir secara rasional dan menghargai apa yang sudah ada di tangan sebelum mengajar sesuatu yang belum pasti. Secara keseluruhannya, nilai-nilai budaya ini mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih seimbang dari segi emosi dan pemikiran dalam menjalani kehidupan harian. Seterusnya, kita sudah sampai pada bahagian terakhir dalam topik ini, iaitu perspektif, elemen didik hibur. Dalam pendidikan, seloka berfungsi sebagai medium yang sangat dekat dengan jiwa kanak-kanak kerana sifatnya yang sangat santai dan tidak kaku. Faktor utama yang menyokong elemen ini ialah unsur jenaka. Kanak-kanak akan lebih cepat menangkap pembelajaran apabila terdapat elemen kecindan. Sebagai contoh, kita ambil daripada kisah Pak Pandey, iaitu mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Sifat Pak Pandey yang lurus bendul ini bukan sahaja mengundang tawa, tetapi secara halus mengajar murid-murid tentang kepentingan berfikir secara logik sebelum bertindak. Jenaka sebegini menjadikan sesi pembelajaran tidak lagi membosankan. Seterusnya ialah rima dan irama. Seloka mempunyai rentak yang seakan-akan lagu rakyat yang senang untuk diikuti. Rentak yang mempunyai rima yang tetap seperti ini menjadikannya sangat seronok jika dibaca secara beramai-ramai di dalam kelas. Murid tidak akan rasa terbeban untuk belajar sastera kerana mereka merasainya seakan sedang bernyanyi. Sebagai penutup bagi elemen seloka ini, jelaslah bahawa gabungan jenaka dan irama yang indah mampu menghidupkan suasana pembelajaran yang bermakna. Ini bukan sekadar hiburan kosong, tetapi satu teknik didik hibur yang efektif untuk menanam minat terhadap bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, Sekian. kami akan membentangkan sajak kanak-kanak yang bertajuk Aku Sebatang Pensel daripada Abdul Ghaffar Ibrahim. Baiklah, saya akan mendeklamasikan sajak ini. Aku sebatang pensel, tubuhku kecil sahaja. Namun, jasaku besar, menulis ilmu di mana-mana. Aku membantu murid, belajar membaca, menulis, mengejar cita-cita yang tinggi, menjadi insan berguna. Baiklah, tema sajak ini ialah bertemakan pengorbanan dan jasa kecil yang memberi makna yang besar, di mana pensel dijadikan sebagai lambang kepada individu yang berbakti tanpa mengharapkan balasan. Baiklah, saya akan menerangkan analisis asas-asas kritikan sastra yang terdapat dalam sajak ini. Yang pertama, kritikan sanjungan. Sajak ini memuji imajinasi dan kreativiti kanak-kanak melalui perumpamaan sebatang pensel. Pensel digambarkan sebagai alat yang memberi peluang untuk menulis, melukis dan menyatakan idea. Sanjungan ini menekankan kepentingan pendidikan, kreativiti dan penggunaan imajinasi dalam perkembangan kanak-kanak. Contohnya, pensel menjadi simbol potensi dan kebolehan kanak-kanak untuk mencipta sesuatu yang bermakna. Seterusnya ialah kritikan teguran. Teguran yang pertama ialah pengolahan idea dalam sajak ini dilihat terlalu langsung dan kurang mempunyai lapisan makna. Penyajak lebih banyak menyatakan fungsi pensel secara terus tanpa memberi ruang kepada pembaca untuk mentafsir maksud yang tersirat. Keadaan ini akan menyebabkan nilai puitis dalam sajak menjadi agak mendatar. Yang kedua, sajak ini kurang kepelbagaian gaya bahasa yang puitis. Penggunaan bahasa yang terlalu ringkas dan literal menjadikan unsur keindahan seperti kiasan, imej dan permainan bunyi tidak begitu menonjol, sekaligus mengurangkan kesan estetika sajak. Bagi kritikan saranan yang pertama ialah penyajak boleh memperkayakan unsur kiasan dan simbolik seperti metafora atau simili supaya pensel benar-benar berfungsi sebagai lambang insan yang berjasa dan berkorban secara lebih mendalam, bukan hanya sekadar alat menulis. Saranan yang kedua ialah penambahan imej dan unsur emosi seperti keadaan pensel yang semakin pendek, tumpul atau haus boleh dimasukkan. Hal ini dapat menimbulkan kesan emosi kepada pembaca dan menjadikan pengorbanan yang ingin disampaikan lebih dirasai.
Dan akhir sekali ialah bahasa dan gaya. Bahasa dalam sajak bersifat mudah difahami, bersifat puitis dan bersesuaian dengan tahap kanak-kanak. Seterusnya, penggunaan personifikasi iaitu pensel seolah-olah berbicara akan menarik minat pembaca muda dan memudahkan mesej untuk diserap. Dan akhir sekali, rama dan pilihan kata lembut membantu mengekalkan kesantunan bahasa serta keindahan Baiklah, sajak. seterusnya mari kita lihat bagaimana elemen kesantunan bahasa dapat diterapkan dalam karya sastera kanak-kanak ini. Kesantunan bukan sahaja dapat dilihat melalui tingkah laku, tapi juga dapat dilihat dengan sangat jelas melalui pemilihan kata dalam sesebuah sajak. Aspek pertama ialah penggunaan kata ganti diri yang dekat. Dalam sajak ini, penggunaan kata aku berfungsi sebagai personifikasi. Walaupun dalam situasi yang agak formal, perkataan aku mungkin dianggap kurang sopan, namun dalam konteks sastera kanak-kanak, ia dapat membina satu hubungan yang sangat akrab, jujur dan santai antara subjek dengan pembacanya. Ia seolah-olah satu luahan hati yang sangat telus. Seterusnya ialah nada rendah diri. Cuba kita perhatikan dalam baris ayat tubuhku kecil saja. Ayat ini adalah satu manifestasi kesantunan yang sangat tinggi dalam budaya Melayu, iaitu sifat merendah diri. Ia mengajar murid-murid bahawa walaupun kita mempunyai peranan yang besar atau ilmu yang tinggi, kita perlu sentiasa mengamalkan sifat tidak sombong dan tidak mendabik dada. Akhir sekali ialah pemilihan diksi yang positif. Sajak ini diperkayakan dengan perkataan yang murni seperti jasa, ilmu, membantu dan insan berguna. Penggunaan kata-kata yang baik sebegini bukan sahaja mencerminkan keindahan bahasa, malah bertujuan untuk memberi inspirasi dan membentuk jati diri yang mulia dalam diri murid. Baiklah, sajak ini bukan sekadar susunan kata yang indah, tetapi ia adalah alat untuk menyemai nilai kesantunan dan sahsiah yang tinggi melalui bahasa yang harmoni. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Seterusnya, mari kita meninjau aspek nilai budaya yang terkandung dalam sajak ini. Karya sastera bukan sekadar susunan kata, tetapi ia merupakan cermin kepada nilai dan norma masyarakat kita yang sangat murni. Nilai budaya yang pertama ialah mengutamakan ilmu pengetahuan. Dalam budaya kita, ilmu sangat dijunjung tinggi. Frasa seperti menulis ilmu di mana-mana dan belajar membaca menulis bukan sekadar hobi, tetapi ia menekankan satu prinsip bahawa pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah nasib dan masa depan seseorang. Seterusnya ialah nilai berbakti dan berjasa. Poin kedua ini merupakan nilai budaya yang sangat ketara, iaitu sifat altruisme, sifat mementingkan orang lain. Walaupun saiz pensel dalam sajak ini kecil, ia tetap bangga kerana merasa jasaku besar. Ini mengajar murid-murid nilai akal budi Melayu, iaitu sekecil mana pun peranan kita, sumbangan kepada masyarakat untuk menjadi insan berguna adalah matlamat hidup yang sangat mulia. Akhir sekali, terdapat nilai cita-cita dan kesungguhan. Frasa mengejar cita-cita tinggi menggambarkan nilai budaya yang progresif. Ia menunjukkan semangat masyarakat kita yang sentiasa mahu maju ke hadapan dan tidak mudah berpuas hati dengan keadaan sedia ada. Sebaliknya, sentiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik. Baiklah, secara ringkasnya, ketiga-tiga nilai budaya ini, iaitu ilmu, jasa dan kesungguhan adalah tunjang utama dalam membentuk jati diri anak bangsa melalui sastera kanak-kanak. Baiklah, itu Baiklah, sahaja. seterusnya yang terakhir, elemen didik hibur dalam sajak ini. Apa yang saya boleh kritik di sini, saya boleh nilai di sini, elemen didik hibur dalam sajak ini dapat dilihat melalui beberapa aspek yang penting, iaitu yang pertama adalah unsur personifikasi yang menghiburkan. Dalam sajak ini, watak pensel digambarkan seolah-olah mempunyai perasaan dan juga peranan seperti manusia biasa. Teknik personifikasi ini dapat merangsang imajinasi kanak-kanak, iaitu menjadikan objek biasa nampak lebih menarik dan juga membantu kanak-kanak dalam memahami fungsi alat tulis di sini secara kreatif. Pendekatan ini selaras dengan pedagogi didik hibur yang telah menekankan pembelajaran melalui imajinasi dan juga pengalaman yang menyeronokkan.
Yang kedua adalah bahasa yang digunakan di sini adalah mudah dan menggunakan struktur sajak yang ringkas. Contohnya penggunaan ayat pendek seperti tubuhku kecil sahaja ataupun namun jasaku besar. Dalam sajak ini memudahkan kanak-kanak untuk membaca secara lancar, menghafal dengan cepat dan mendeklamasikan sajak secara berirama. Walau bagaimanapun, unsur hiburan dalam sajak ini masih berada di tahap sederhana dan juga penggunaan bahasa kiasan masihlah kurang dan lebih bersifat langsung. Selain itu, unsur imajinasi yang dibina dan melalui personifikasi tidak diperluaskan dengan lebih kreatif lagi. Pada pendapat saya, pengarang boleh memperbaiki sajak ini dengan memperkayakan penggunaan imej tambahan dan juga variasi bahasa seperti metafora yang ringan supaya unsur hiburan di sini dapat menjadi lebih menarik tanpa mencecaskan kefahaman kanak-kanak. Pengembangan watak pensel melalui penggambaran peranan yang lebih luas juga dapat meningkatkan daya imajinasi kanak-kanak serta penglibatan emosi pembaca. Secara keseluruhan, sajak ini telah pun berjaya dalam menggabungkan unsur hiburan melalui teknik personifikasi dengan mesej pendidikan yang amat penting dalam menuntut ilmu. Hal ini menjadikan sajak ini sesuai sebagai bahan didik hibur dalam pengajaran pembelajar bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah.